Kita buat satu-satu Saya letak palang biru dulu. Cuba bacakan nombor 1 tu. Sosa. Sosa. Boleh? Okay, kita pergi baris bawah pula. Nombor 2, cuba bacakan. Si. Cantik. Nombor 3 pula, baris depan. Susu. Okay, boleh. Alhamdulillah. Bagus. Cantik. Boleh? Alhamdulillah. Ya. Bagus. Okay, Cik Ramli baca nombor 3. Sisu. Sekejap, nombor 3. 3. 3. Sison. Betul. Lagi sekali. Sison. Teruskan. Susin. Su ni best. Susin. Sasun. Okey. Apa yang berada pada huruf Sod adalah tanda apa? Mati. Tanda mati ataupun kita kata sukun lah Sukun. Okey, bila dia mati, kita kena kembali kepada Makhraj. makhraj dia. Kat mana makhraj huruf Sod tadi? Di belakang. Hujung lidah sentuh dekat belakang gigi bawah belakang gigi. Okey. Jadi waktu Sod ni mati, kita kena ambil dua sifat yang paling penting Yang pertama, lepaskan nafas dia. Hams. Kemudian tebalkan bunyi isti'la. Dia panggil dia sus. Kembung pipis. Macam tu. Sus. Okey, baik. Mencabar kan huruf ni? Mencabar. Sabdu ni dia kena tahan kemudian lepas. Maksudnya tahan kat Sod kan? Sus. So, lepas. Lepas terus bunyi je. Dia ada rokhawah. Suara terlepas. Sus. Okey. Okey, bunyi terlepas cantik tapi jangan panjang. So pendek, pendek, so pendek